Contohnya orang tu dia tidur, dia rasa dia tidur lama. Okay. Contoh 6 jam, 7 jam. Sebenarnya dia dapat deep sleep tu dalam 30 minit. Ada sebab dia kadang-kadang baring pejam mata je. Yes. Adakah tabiat macam tu ataupun kekurangan deep sleep tu indirectly boleh beri kesan pada dia punya paras testosteron? Yes, boleh. Sebab Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan aku, Pijo, editor maskulin dalam Gentle Cakap. Istimewanya kali ini, kami bawakan satu siri podcast Krisis Kaum Adam. Korang mesti tertanya-tanya, apa itu Krisis Kaum Adam? Krisis Kaum Adam adalah satu platform yang kita buka untuk dan wujudkan untuk sama-sama mengajak lelaki untuk berfikir sejenak. Kita nak pecahkan kesunyian dan kesengsaraan lelaki-lelaki di luar sana yang berdepan dengan masalah yang terpendam dalam dada mereka. Kita sama-sama nak buka jalan dan sekaligus kita nak mengubah lanskap bahawa lelaki sebenarnya ada cara untuk keluar dari masalah. Kita sebagai lelaki, kita perlu pilih untuk bersuara dan take a stand for our well-being. Krisis kaum Adam yang kami bawakan ini bukan omong kosong atau bukan borak-borak yang orang cakap tak ada faedah. Sebab kita tampilkan beberapa pakar dan orang yang berpengalaman untuk sama-sama kita merungkai setiap topik berkaitan dengan kesihatan lelaki. Sudah tiba masanya kita sama-sama sebagai orang lelaki untuk ke depan dan admit kalau kita ada masalah, jangan malu, jangan segan, terus ke hadapan. Seperti yang aku cakap tadi, kita perlu bersuara dan take a stand for our well-being. Hai guys, kembali lagi dalam Gentle Cakap Krisis Kaum Adam. Okey, untuk episod kali ni kita istimewa sikit sebab kita import kita punya guest jauh datang daripada Sungai Petani Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah saya ni adalah Encik Arif Ahmad. Saya panggil Arif lah. Ya, boleh panggil Arif saja. Beliau merupakan seorang farmasis. Kalau tak silap saya pernah belajar dekat UM dulu dalam bidang farmasi kan. Dan pernah berkhidmat sebagai houseman dekat hospital Kepala Batas. Kepala Batas. Okey, untuk episod kali ni kita nak mengajak penonton, especially pengikut followers maskulin, untuk menyelami aspek kesejahteraan lelaki, terutamanya berkaitan tidur, stres dan masalah yang terselimut. Okey, kita akan rungkaikan satu-satu. Pertama sekali, kaum lelaki ni dia ada satu unspoken understanding. Sebab bila cakap pasal kuat, diorang selalu anggap macam kerja sampai tak tidur. Kerja sampai stres. Bagi dia pendam benda tu disimpan sampaikan satu tahap body tu tak boleh carry kan. Dia push sampai tak boleh push. Ya, sampai tak boleh push. Untuk kali ni saya nak bertanya kepada Arif berdasarkan dia punya expertise sebagai farmasis. Biasa ke dengan topik tidur dengan stres? Mesti biasa kan? Topik tidur stres ni boleh kata biasa jugalah. Saya memang banyak bersembang dengan abang-abang 40-50 tahun. Memang bila jumpa saya, bila tahu kata saya ni farmasis, soalan dia memang soalan yang macam ni. Okay. Kalau cakap pasal tidur kan, sebagai farmasis, biasanya lelaki di peringkat umur mana yang mula ada problem tidur, susah nak lena? Tidur susah nak lena ni actually dia tak kira umur. Dia boleh jadi muda ataupun jadi tua, dia sama aja bagi saya lah. Sebab dia all depends on you punya quality of life. Apa masalah yang you hadapi, you stress ke apa ke, so it depends lah. Tapi kalau daripada segi bukan stres lah, kita panggil masalah insomnia, selalunya kita tengok yang umur 40-50 above lah insomnia. Kalau insomnia ni dia not so much related to stress, tapi lebih kepada medical condition lah. Ada banyak faktor dia lah. Tapi itu orang kata topik lain lah. Topik lain lah. Faham? Okay, on your opinion lah sebagai seorang farmasis, kenapa tidur dengan stres ni, bagi setengah orang dia cakap, alah, kalau aku tak cukup tidur pun tak semestinya aku stres. Tapi sebenarnya benda dua ni directly berkaitan kan? Yes, betul. Kadang-kadang stres ni dia bukan bermaksud stres kita stres emosi saja. Stres ni boleh bermaksud stres dalaman. Okey, maksudnya kita punya inner health lah.
mungkin bagi dia tak rasa yang dia stress, tapi dalam badan tu things are happening. Sebab tu orang yang muda-muda maybe dia boleh tolerate tak cukup rehat, bekerja pagi sampai ke malam. Tapi once dia dah masuk 35, 40, check blood pressure dah makin tinggi. Bila check gula pun dah makin tinggi. So dia stress tak semestinya stress dari segi emosi, boleh juga stress dari segi dalaman. Ataupun mungkin dia punya tolerance tu tinggi kot. Mungkin dia tak sampai lagi tahap stres. Tapi bagi saya kalau dia keep continuing apa yang dia buat, dia akan reach that limit lah. Okay, macam ada setengah orang cakap tidur waktu malam dengan tidur waktu siang ni ada beza. On your opinion sebagai pharmacist lah, adakah sebab ada orang lelaki ni dia kerja shift kan. Dia macam malam tak tidur, shift malam sampai ke pagi. Sebab saya ada dengar certain research cakap actually tidur siang ni sebenarnya bahaya for your health. On your opinion, is it true atau macam mana? Okay, dia actually kalau ikut fitrah kita sebagai manusia, memang kita ni dibuat untuk bekerja waktu siang dan kita rehat tidur pada waktu malam. Okay, cumanya bila kita bercakap tentang pekerjaan shift pagi, shift malam, ini something yang kita tak boleh elak lah. To a certain extent badan kita boleh cope lagi lah. Cuma jangan terlalu drastik. Meaning macam hari ni kerja malam, dan lusa kerja pagi. Dia sentiasa berubah-ubah. Sebab badan kita ni dia ada satu macam clock. Body clock. Dia panggil clock, body clock. So kalau kita sentiasa duk reset kita punya body clock ni, contohnya kita selalu biasa tidur pukul 10 malam. Okay. So kalau kita boleh maintain 10 malam ni seminggu 2 minggu, and then kita reset, katalah kita kerja malam, kita tidur pukul 8 pagi pula, yang tu still okay lagi lah. Tapi kalau kita sentiasa duk ubah reset kita punya body clock, ini akan memudaratkan balik lah. Dia sebab benda ni kadang kita tak boleh nak elak kan, sebab memang pekerjaan kita. Tapi kalau kita go back to basic, memang fitrah manusia ni bekerja waktu siang, rehat, tidur waktu malam. Dengar tu. Tidur kena cukup. Tidur kena cukup, yes. Tapi setengah orang kan cakap okay, dia anggap macam okay, lelaki normal dia ikut umur lah, tapi average lelaki kalau lelaki yang sihat ni orang cakap tidur 7-8 jam, betul tak? Okay, when it comes to sleep ramai orang dia ada satu macam misunderstanding lah. Kadang-kadang it's not so much about how long you sleep, tapi how good is your sleep. Macam yang deep sleep tu ke? Yes, deep sleep tu. Deep sleep tu. Sebab saya dulu ni saya punya lecturer fisiologi pernah bagi tahu dulu, iaitu kami study tentang sleep ni lah. Subjek fisiologi. Dia ada explain pasal this deep sleep ataupun REM kita panggil lah. REM ni stands for random eye movement lah. Meaning kalau you tidur and then mata you duk bergerak kiri kanan atas bawah randomly, meaning you are in deep sleep. Yang ni sleep yang paling berkualiti lah. So dia cakap itu tidur yang bermimpi ke tidur yang tidur yang bermimpi. Itu betul-betul deep sleep. Deep sleep, tidur yang bermimpi. So dia kata dia rather have fewer hours of deep sleep daripada 10-12 hours of regular sleep. So meaning quality tidur tu pun penting juga actually. Okay, sebagai pharmacist kan, you mesti tahu, Arif mesti tahu, ada tak cara untuk especially lelaki lah, especially yang umur 35 tahun, 40 tahun yang dah mula ada problem nak tidur dengan nyenyak ni. Ada tak contoh macam pemakanan ke apa yang diorang untuk dapatkan deep sleep tu? Deep sleep lah. Okay. Kalau kita cakap pasal rawatan non-pharmacological lah, maksudnya kita tak involve any ubat ke apa supplements. So just sekadar advice. Saya selalunya akan advise on first kita cakap pasal sleep hygiene lah. Sleep hygiene ni meaning you kena make sure tempat you tidur tu is conducive. Maksudnya you punya bed kena selesa, bed kena bersih, tak ada bau-bau kan. Lepas tu kena ada good ventilation. Kalau panas berpeluh, macam mana you nak tidur? And then of course kalau boleh elakkan main phone lah.
sebelum you tidur. Yang tu pun boleh kacau you punya Tapi tidur orang juga. cakap kena tidur dalam bilik yang betul-betul gelap. Itu ada kaitan It ke? helps. It It helps. helps. Betul? Sebab bila kita buka lampu, dia akan, walaupun kita pejam mata, kita still boleh nampak, dia still boleh stimulate kita punya Okay, mata tu kan. Yes. And then no coffee before bedtime. Kalau boleh 2 hours before you sleep, you jangan makan anything. Kalau teh? Kalau teh, teh still okay lagi. Sebab teh dia punya caffeine dia not so high Jadi compared to tak tinggi kan. coffee lah. And then yang ni yang personally saya buat juga, saya akan cuba untuk, kalau saya nak tidur awal, saya akan elakkan tidur waktu siang dan saya akan cuba exercise. Tapi setengah orang kan cakap, oh lah, lepas Zuhur tidur lah sekejap. Tapi adakah benda tidur yang sekejap tu efek tidur yang malam? Kalau tidur sekejap, kalau waktu siang itu memang dia tak affect sangat. Maksudnya sebab memang kita pun disunahkan untuk tidur sebelum Zuhur kan, 20-30 minit sebelum Zuhur. Power nap kan cakap. Power nap, yes. Itu power nap. So kalau takat 20-30 minit, dia tak akan affect yang malam sangat. Melainkan kalau kita tidur 2 jam, 3 jam petang, itu memang 2-3 pagi pun mungkin kita akan bangun lagi lah. Sebagai cakap ahli farmasis yang mungkin banyak bertemu dengan public lah, Okay. yang nak dapatkan nasihat atau ubat, you rasa, Arif rasa apakah masalah yang paling mendesak pada lelaki masa sekarang ni? Di antaranya antara tekanan kronik, tidur tak berkualiti ataupun masalah prestasi fizikal. Yalah, kalau dah kahwin kan, yang Mana yang paling bermasalah? Masalah. Dia, benda ni saya rasa kita tak boleh separate kan. Sebab saya rasa benda ni dia Berkait. Bila you stress, of course you punya tidur akan terganggu. Bila tidur you terganggu, of course you akan penat. Bila you penat, letih, lesu, of course dia akan ganggu you punya performance. You akan tak boleh nak perform lah. So benda ni berkait. So kalau kita nak tackle masalah ni, kita kena tackle benda ni as a whole. Tak boleh tengok satu saja. Sebab kalau kita settle satu, yang lagi ni tak settle. Dia kena tengok as a whole. Betul. Yes. Kalau orang cakap kalau kau exercise tidur tak cukup pun tak boleh jadi juga kan. Betul. Kalau exercise makan tak jaga pun Betul. Itu juga kan. Okay. Betul. Kalau macam dari sudut Arif sebagai farmasis, bagaimana tekanan kronik atau stres kronik yang dihadapi lelaki ini sebenarnya mengubah condition chemical reaction dalam badan diorang. Contohnya kalau stres kan kortisol versus dengan hormon-hormon lain. Mungkin you boleh komen sikit. So bila kita stres, memang kita punya badan akan release kortisol hormon. Actually kortisol ni penting. Sebab orang selalu kaitkan kortisol ni tu Dengan something yang stress sangat kan? negatif. Actually setiap benda yang ada dalam badan kita ni memang ada function dia. Memang ada function dia. Cuma bila yang kortisol ni bagus, bila kita dalam emergency. Bila kita, contoh kita tengah dalam kesusahan ke, tengah panik ke, emergency, kita nak kena react cepat. So hormon kortisol ni lah yang akan bantu kita untuk alert, focus, to think fast. Itu yang orang cakap kalau pagar tinggi pun tiba-tiba boleh lompat. Tiba-tiba boleh lompat. Tiba-tiba boleh terbang. Kalau kena kejar anjing Yes. Okay. Sebab kortisol ni akan bagi kita lebih alert. Dia akan push kita punya badan untuk release more sugar. Sugar ni lah yang akan activate lah. Tapi masalahnya bila stres tu berpanjangan pula. Kita panggil chronic stress lah. Chronic ni kalau by definition is 3 bulan dan ke atas. So bila dia dah jadi chronic, dah jadi long term, so kortisol akan berlebihan pula. So benda yang bagus tadi sekarang dah jadi tak bagus. So bila kortisol ni berlebihan, masalahnya kortisol ni actually dihasilkan oleh kita punya adrenal gland. Dia satu organ lah, dia atas sikit daripada kita kalau punya adrenalin tu same kan? Adrenalin, noradrenalin, kortisol, testosteron, dia datang daripada sumber yang sama, adrenal gland. So kalau kita punya adrenal gland ni sibuk nak asyik push out kortisol, dia lupa pula dekat testosteron ni. So testosteron akan drop. Itu yang bila orang stres, kortisol tinggi, dia punya energy pun akan drop lah. And then at the same time, kortisol juga akan ganggu kita punya happy hormone, dopamine and serotonin. Itu yang orang stres nampak macam moody. Yes, tak ada motivation, tak happy. Yang itulah. Tapi kan setengah orang dia ada stres tu, tapi
mungkin dia mask dengan nampak Dia buat selalu fake, buat lawak. buat macho. Okay. Buat macho. Dia buat macam tu. Ah. Kalau di sebalik tu, sebenarnya apa kesan fizikal diorang yang mungkin diorang tak nampak? Kalau yang stres yang teruk. Stres yang teruk. Antaranya, okay, stres, kortisol tinggi, dia boleh cause inflammation in your body lah. Cause inflammation. So, In internal organ. internally lah. You punya blood vessels, everything. So, that's why ramai orang yang umur 30-40 dah kena kencing manis, hypertension, increased risk of sakit jantung, stroke. Disebabkan benda ni lah, stres yang kronik ni. So sekarang mungkin macam saya cakap tadi, sekarang mungkin yalah you muda lagi, you tak rasa apa-apa, tapi badan tu damage is already happening. Ya. Sikit-sikit. benda ni. Sebab kita kalau kita nak dapat hypertension, diabetes, dia bukan overnight. Bukannya dalam setahun 2 tahun. Benda ni dia you punya long term, yes, you punya lifestyle kan. Daripada you kecil, apa yang you makan sampailah you dah diagnose. Benda ni dia memang cumulative effect. Okay, selain apa tu, stres, orang cakap mungkin tak cukup tidur, apakah lagi tabiat harian lah, tabiat harian lelaki yang mungkin diorang amalkan hari-hari, tapi diorang tak tahu sebenarnya benda tu boleh contribute kepada stres. Benda ni number one, saya rasa yang ni semua orang tahu, tapi semua orang buat juga. And then saya rasa orang buat ni pun sebab dia stres, which is smoking. Lagi bila stres je, rasa nak cucuh lah. Okay, so semua orang tahu smoking is not good for you. Semua orang tahu. Even kawan-kawan saya yang dah smoking, dia nak hilang stres, tapi sebenarnya menambah stres. tapi benda tu dia patah balik. Dia temporary relief stress je. Tapi long term, bila kita smoking ni, and memang ada studies yang menunjukkan smoking dia boleh reduce you punya testosterone level. Okay, so itu satu. Yang lain pada tu, kita tahulah bila kita smoking ni kacau you punya lungs, kacau you punya jantung. So memang tabiat yang everyday semua lelaki buat, tapi lambat laun dia akan makan diri balik lah. Sekarang mungkin tak nampak, tapi nantilah. Itu first, number one is smoking. Smoking ni cigarettes and vape lah. Mungkin ada vape termasuk. Vape termasuk. Tapi ada orang nak berhenti smoke, tapi dia vape. Dia vape. Dia vape. Okay, bila orang kata vape ni bukan smoking, vape ni dia tak seteruk macam smoking. Yes, betul, mungkin dia tak seteruk macam rokok, tapi it's still not good for you. And even vape ni bukannya something, dia boleh kata agak baru lah kalau compare dengan sigaret. Sebab sigaret ni dah berzaman kan, berpuluh-puluh tahun. Vape ni saya rasa baru 20 tahun. So actually kita still tak ada enough data untuk mengatakan vape ni dia teruk mana kalau compare dengan smoking sigaret. Okay, so bagi saya, anything yang you masukkan asap dalam badan is not good for you lah. Okay, so smoking. Number two, apa lagi? Yang ni pun jadi satu, dah jadi lifestyle dah sekarang. Kalau kita tengok, bukan lelaki saja, perempuan bersama lah, banyak minum kopi. Oh ya. Yes, caffeine consumption excessive caffeine consumption. Even ada studies yang menunjukkan kalau you take excessive amount of caffeine, dia boleh affect you punya sperm count and also your punya sperm quality. Okay, tapi in excessive lah. Excessive tu meaning macam Arif cakap excessive kan. Excessive tu how much is excessive? Okay, kalau ikut studies, around 3 to 400 mg of caffeine per day lah. So that translates about dalam 4 to 5 cups of coffee sehari. Tapi ada orang ada pagi kopi, tengah hari kopi. Tengah hari kopi, raja nak mengopi je. So kalau 1 to 2 cups per day should be no problem lah. Itu still within limit lah. Tapi kalau once a while, katakanlah kita ada assignment nak settle kan, kita nak kena pump kopi, yang tu still okay lah. Sebab itu sekali kita we talking about long term lah. Almost every day she nak kena kopi 4-5 cawan. Itu problem lah. Bukan kopi saja, even energy drink lah. Anything yang mengandungi caffeine. Energy drink. Sebab dua minuman yang paling banyak caffeine is coffee and energy drink lah. Okay, so jangan minum banyak sangat lah. Long term is not good for you lah. And also caffeine ni boleh increase you punya blood pressure kan. Other than that, apa lagi tabiat? Yang ni saya rasa kita semua pun guilty kot. Main phone sebelum tidur malam. Main phone sebelum tidur malam. Screen time. Sebab bila you duk main phone, phone ni dia punya blue screen ni actually not good. Dia boleh reduce you punya sleep hormone. Tapi saya pun pernah juga kadang-kadang dalam gelap kan, especially bila dalam gelap kan. Yeah.
bila malam-malam kadang kita tengok bola kan, malas nak keluar tengok kat luar kan. Kita tengok dalam bilik je. Tapi dah habis, okay, kita kadang tengok first half je lah kan. Tapi bila dah habis tengok first half tu, pejam mata tu rasa cerah je. Yes. Dia, apa sebenarnya punca? Adakah daripada cahaya phone tu buat jadi Yes, daripada blue light tu blue lah. light tu lah. Blue light tu. Dia akan effect lah you punya mata. And then dia akan reduce you punya ni lah, apa, sleep hormone melatonin tu lah. Lepas tu bila jadi macam tu, you pun jadi susah nak tidur malam pula. Dah jadi stress balik dah. Cortisol jadi tinggi pula. Sekarang saya nak tanya pasal dia sleep sikit. Okay. Contohnya orang tu dia tidur, dia rasa dia tidur lama. Okay. Contoh 6 jam, 7 jam. Sebenarnya dia dapat deep sleep tu dalam 30 minit. Ada sebab dia kadang-kadang baring pejam mata je. Yes. Adakah tabiat macam tu ataupun kekurangan deep sleep tu indirectly boleh beri kesan pada dia punya paras testosteron? Yes, boleh. Sebab kalau you tidur lama pun, tapi kalau tak berkualiti, you still akan penat. Sebab tu kita jumpa ramai orang yang dia dah tidur, tapi bangun dia still penat. Layu apa? Pagi-pagi nampak nampak macam tu, macam tu kan. Walaupun tidur dah berjam-jam, dia rasa cukup, tapi actually badan dia still penat, mengantuk. Sebab dia not enough good sleep, yang deep sleep, yang REM tu. So dia berbalik kepada kortisol tadi lah. Boleh balik pada kortisol, you jadi penat, you stress, kortisol you naik, testosteron you pun akan drop. Okay, pasal deep sleep sikit lah, saya lupa nak tanya tadi. Apakah aktiviti yang boleh mengganggu you dapat deep sleep? Setengah, macam saya ada dengar. Okay, you should avoid running pada waktu malam. Contohnya, you pergi lari 5 km pukul 9 malam. Okay, pukul 10 you nak tidur. Tapi it's difficult for you untuk dapat deep sleep tu sebab you punya heart rate masih is it true or macam mana? Is it true? Saya personally saya tak study, tapi saya sendiri yang experience. Macam kalau saya balik main futsal, pada seharian kita tak tidur, patutnya malam kita dah penat lah. Tapi kita pergi main futsal, kadang pukul 2 pagi tak boleh tidur lagi. Sebab bagi saya lah, mungkin disebabkan adrenalin tu still circulating dalam kita punya badan lah. Kan, adrenalin ni yang bantu untuk kita stay alert. Saya rasa mungkin disebabkan adrenalin tu still circulating dalam kita punya body lah. So dia mengganggu. Yang tu lah. So especially lelaki yang umur 35 tahun ke atas tu, kalau nak bersukan tu boleh kan? Boleh. Memang digalakkan bersukan pun. Cuma orang cakap susun timing tu ya. Betul kan. Kita berbalik kepada fitrah kita sebagai manusia lah. Kita rehat pada waktu malam. Okey, kalau orang tu tidur dia terganggu, maknanya dia susah dapat deep sleep ataupun tidur yang memuaskan lah. Kemudian benda tu indirectly boleh menyebabkan stres juga pada dia. Adakah benda-benda ni boleh contribute kepada benda yang lagi bahaya, contohnya penyakit kardiovaskular lah? Adakah dia boleh menyumbang? Boleh. Antara sebab kadang bila kita cakap tentang kencing manis, darah tinggi, selalu kita akan cakap pasal lifestyle tak sihat. So inilah salah satu contohnya. Even kencing manis ni kadang bukan disebabkan you ambil gula saja, boleh jadi disebabkan masalah jin, keturunan, and then also disebabkan you tak cukup rehat. Bila tak cukup rehat, you akan stres lah. Kortisol you akan tinggi. Bila kortisol tinggi, inflammation akan berlaku dalam badan, macam kita cakap tadi, inflammation. So inflammation ni internally dia boleh cause macam-macam penyakit lah. Mainly yang kita panggil non-communicable disease, NCD. Maksudnya penyakit-penyakit yang kronik macam hypertension, kencing manis, jantung, cardiovascular ni jantung, and also you punya stroke. So memang kalau kita tak dapatkan tidur yang cukup, kita stres, memang dia boleh tingkatkan kita punya risiko penyakit-penyakit ni lah. And also kita punya immune kita pun akan drop. Sebab tu orang yang tak cukup rehat selalu jatuh sakit. Kejap-kejap demam, kejap-kejap sesemua. Sebab stres lah. Betul. Tak cukup rehat. Okay, ada orang dia dah ada problem ni kan. And then dia nak tidur, dia pergi cari ubat tidur. Okay, sebagai pharmacist lah. Adakah amalan mengambil ubat tidur ni sebenarnya okey ataupun macam mana? Ubat tidur ni actually kalau kita jumpa doktor pun,
kalau kita first jumpa doktor takkan straight away bagi ubat tidur pun. Doktor pun akan cuba avoid. Cuma in certain cases yang memang dah severe, mungkin perlukan bantuan lah. Yang tu pun doktor akan bagi tahu you makan bila perlu. Selalu doktor akan pesan makan bila Tapi perlu. setengah orang ni bila perlu je. Bila perlu dia jadi everyday pula. Okay. So ubat tidur ni especially kategori yang advance yang contohnya macam alprazolam, lorazepam. Ini kita panggil sebagai kategori dangerous drugs yang ni ubat-ubat yang terkawal. Memang terkawal, memang sangat-sangat terkawal lah. Even ubat ni kalau dulu saya kerja dekat hospital, kalau hilang sebiji kita kena report polis. Ubat-ubat ni ini yang memang yang power-power punya lah. Keluar daripada apa? Daripada inventory tu memang kena record everything. Memang sangat tedious lah audit dia. Lepas tu tak banyak farmasi simpan ubat-ubat tidur ni. So sebab apa? Sebab ubat ni dia long term dia pun not good lah. Dia boleh cause otak kita jadi slow and then boleh cause dependent. Dependent ni maksudnya kalau dia kerap sangat ambil, dia jadi kalau dia tak ambil dia tak boleh tidur pula. Sebab dia dah train badan dia untuk depend on that ubat lah. Tapi yang tu ubat yang advance lah. Kalau orang yang datang ke farmasi, kita ada orang kata ubat tidur level-level beginner. Yang tu tapi ni saya ada tak apa sakit ke datang jumpa saya susah nak tidur. Ada. What kind of medicine ataupun ubat yang boleh? Selalunya tapi ni saya tak recommend lah. Jangan pula lepas ni pergi ke farmasi nak cari ubat ni kan. Tapi actually ubat ni ubat yang kita biasa ambil dah pun. Yang tu ubat sesama. Ubat sesama memang even kalau dekat hospital pun doktor praktis benda ni, dia akan bagi ubat tu indication untuk bantu tidur. Ini kita panggil sebagai off-label use lah. Off-label tu maksudnya ubat tu ubat untuk semua pil yang kecil tu ke? Yes, yang kecil tu. Especially yang kalau saya ingat dulu-dulu masa saya zaman remaja dulu, dia ada warna kuning. Yes, kuning. Kita panggil Piriton. 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 Yang tu yang earlier generation punya ubat sesemua lah. Yang tu mengantuk. Kalau newer generation macam loratadine, cetirizine, yang tu tak mengantuk sangat. Selalu doktor akan bagi Piriton ni lah. Ataupun promethazine ke. Tapi tu pun kalau saya bagi pun, saya akan pesan kalau boleh jangan bergantung lah. Sebab kadang-kadang apa ni patient terdesak sangat. Kadang kita tak mau bagi tapi dia nak juga kan. Kan bergaduh pula kat farmasi. Bergaduh pula kan. Dia kata so prescribe benda tu lah. Bagi jugalah. Bagi jugalah. Tapi macam sekarang kan, kadang-kadang orang kita ni dia mudah terpengaruh dengan benda-benda yang dia tengok dalam social media. Okay. Yes. Especially kalau dia tengok daripada orang yang bertauliah macam Arif, pharmacist dengan doktor kan, ni dia tengok ada contohlah setengah influencer ni pergi promote macam minum teh ni boleh buat you tidur lagi nyenyak ke, ataupun minum air certain kandungan, dia tak cakap apa pun kandungan dalam tu, dia cakap you minum tidur you lebih nyenyak. In point of view sebagai pharmacist, adakah produk-produk macam ni berkesan ke, ataupun apa yang ada dalam tu sebenarnya? Dia kalau you nak claim apa-apa pun, you kena ada evidence lah. Everything kena evidence based lah. Kita tak boleh simply cakap yang ni untuk yang ni, tapi you tak ada evidence. You nak cakap je. Nak sembang kari kan. Kita pakai sembang kari kan. Apa you cakap, you kena ada evidence lah. Of course kena evidence based. You kena tunjuk you cakap ni based on what studies. Studies pun tak semua studies berkualiti. Kita actually ada banyak je studies kat online. Tapi kalau someone yang memang kita belajar benda ni, kita tahu kita nak tapis which studies yang berkualiti ataupun yang tak berkualiti. Kadang nampak aja macam nampak apa randomized double blind control trial apa semua clinical trial, nampak macam betul ni betul. Tapi bila kita baca balik yang ni study ni bias. Mungkin company tu sendiri yang buat. Company dia nak jual produk dia sendiri yang buat riset tu. Memang bias lah. Dia sendiri buat conclusion. Dia sendiri buat conclusion. So bagi saya you nak cakap apa tapi make sure ada evidence based, and then jangan overclaim lah. Jangan overclaim. Sebab kalau benda tu bagus sangat-sangat, kenapa doktor kat hospital tak bagi? Sebab kita kat Malaysia ni kita macam bertuah jugalah, sebab kita ada badan macam setengah suplemen ubat mesti ada KKM ni. Sebab our regulation sebenarnya dekat dunia ni is one of the best jugalah. Setahu saya lah. Okay, cakap pasal saya nak back to the testosterone kan. Is it true kalau level testosterone tu rendah, boleh contribute kepada problem tidur nyenyak dengan masalah stres?
kalau testosteron rendah contribute to masalah tidur. Bagi saya kalau you testosteron rendah ni dia mesti kena ada penyebab dia. So bagi saya kalau testosteron rendah most likely you punya kortisol pun akan tinggi lah. Kortisol akan tinggi lah. Dia memang berkait dengan kortisol. Dia memang berkait. Sebab badan kita is one system yang sentiasa constantly interacting between each other kan. And then satu lagi, kalau you testosterone low, of course you tak perform. Bila you tak perform, you jadi anxiety lah. Cakap pasal perform ni kan. Kita nak kupas sikit lah masalah yang terselindung di kalangan lelaki. Lelaki mostly kalau dah start umur 35 tahun, saya ada baca semalam, problem mati pucuk kalau orang kata, kalau dalam bahasa Inggerisnya erectile dysfunction kan. Peningkatan peratusan lelaki yang mengalami ED ni semakin tahun semakin meningkat. Dan katanya di Malaysia je benda ni nampak macam tak adalah berganda tapi merisaukan. Problem ED di kalangan lelaki ni sebab kita tahulah, sebab one of the reason adalah testosteron rendah. Testosteron rendah ni dikontribute oleh kortisol yang tinggi, masalah stres, tidur. Tapi antara solusi orang cakap yang boleh membantu, kalau macam kita di Malaysia, kita ada tongkat ali. Contoh dekat sebelah kita ni kita ada New Prep ERX. Adakah Arif rasa sebagai farmasis suplemen seperti ini boleh membantu untuk lelaki orang cakap memberikan tenaga tu semula? Dia memang boleh membantu, tapi kita kena ingat benda ni kita back to that word lah, membantu. Dia bukan the only solution. Dia kan menyelesaikan, dia membantu. So kalau let's say kita nak ambil tongkat ali, kita boleh ambil, memang membantu. Memang ada studies yang menunjukkan tongkat ali boleh increase you punya testosterone level, but at the same time you kena go back to your basics. You kena jaga makan kan, kurangkan bersenam, exercise. Yang ni semua pun akan membantu. Bila you jaga makan, yang you exercise, dia boleh improve punya blood flow lah. Sebab erectile dysfunction ni disebabkan masalah blood flow. Blood tu dia tak masuk ke alat lelaki lah. Macam produk macam New Prep ERX ni kan, dia adalah suplemen. Berbanding macam pil biru, itu dah kita panggil ubat kan? Yes, betul, ubat. Tapi sebagai farmasis, apa beza antara ubat dengan suplemen? So basically beza dia, bagi saya suplemen ni dia macam makanan tau. Dia macam makanan kesihatan. Dia untuk membantu you sihatkan badan. Dia sebagai suplemen. And then dia tak work alone lah. Macam saya cakap, kena jaga makan, kena exercise. Ubat ni dia depends juga on kita nak treat apa. Kalau macam kita bercakap tentang masalah erectile dysfunction, pil biru ni is not a solution. Dia tak it's a temporary solution. Yes. You makan, you perform. Kalau you tak makan, and then you tak ada perform. Macam untuk seronok sekejap. Untuk seronok sekejap. Dia tak orang kata dia tak menyelesaikan that cost tu. And then even ramai orang ingat pil biru ni dia macam magic pill lah. No, actually even kalau you makan pun you still kena dapatkan bantuan. Meaning you still kena stimulate. Still kena stimulate. Sebab tu bila kita ada, kalau patient nak makan this blue pill, kita akan advise, kita cakap you kena make sure you plan ahead with your partner. Kita tak mau dia makan, tiba-tiba partner dia tidur awal. Dah dia termenung seorang-seorang. Termenung seorang-seorang. Macam mana solution tu? Solution dah hadap je lah. Dia esok pagi pening kan. Sebab itu antara side effect blue pill lah. Tu satu lagi masalah. Tapi saya dengar juga the blue pill ni doktor takkan bagi kalau orang tu ada masalah jantung. Betul, kan? Yes. Kenapa? Betul. Apa kaitan dia? Sebab macam mana blue pill ni dia bertindak, dia akan dilate you punya blood vessel lah. Dia nak basically dia nak actually besarkan punya blood vessel supaya senang masuk blood flow. Dekat situ. Dekat actually dia over body lah. Overall lah. Tapi situ dia macam banyak sikit masuk lah. So bila main dengan jantung ni, jantung berkait rapat dengan blood vessel lah. So bila you increase you punya blood vessel, dia macam kita force dia.
Ubat tu macam Yes, macam bagi pasal lah macam kan? buka dia, so dia boleh ganggu blood flow pula ke, macam dia akan affect you punya jantung lah, boleh cause hypotension, drop you punya blood pressure. So ini boleh affect you punya jantung. Sebab tu kalau siapa yang ada masalah jantung, doktor susah sikit lah nak prescribe. Sebab tu pentingnya jangan simply makan blue pill. Sebab tu blue pill ni dia kena ada surat doktor. Dia tak boleh simply makan. Biasalah orang sekarang kan, kalau dia tak boleh dapat doktor, dia pergi cari market sendiri ke. Tapi tu lah pasal blue pill kan. Okay, saya nak tanya pasal, okay, dekat market kan ada jual kopi kuat, macam yang sebenarnya tak ada approval daripada KKM. Tapi kat situ lah kadang-kadang kopi kuat ni dia jatuh dalam kategori makanan. Mungkin dia ambil kesempatan kat situ. Cuma dia cakap kopi kuat, tapi kita sebagai pengguna ni actually kita kena bijak lah sikit. Tapi orang yang tak berapa tahu ni, okay, dia ingat itu adalah okay, minum kopi kuat boleh selesaikan masalah aku ni. Okay. Pandangan saya, first, apa-apa produk you ambil pun make sure ada kelulusan lah. Itu paling penting. Even yang ada kelulusan pun still ada yang salah guna. Meaning yang ni ramai juga lah yang buat. Masa inspection dia buat semua cantik, and then once dah settle inspection, dia nak keluarkan produk tu dekat customer, dia ubah formulation. Sebab tu benda-benda ni dia kena sentiasa check. Okay. So first, make sure ada kelulusan. Number two, kita kena ingat benda ni dia bukan miracle. Dia bukan miracle. And then kena berhati-hati sikit lah. Kena berhati-hati. Kita nak minum, bagi saya boleh, as long as dia ada kelulusan. Tapi kita jangan expect benda tu macam the only solution. So kena berhati-hati lah. Kalau boleh cari yang, sebab benda-benda macam kopi yang serbuk ni, dia tak boleh ada, dia jatuh bawah kategori makanan tau. So kategori makanan ni dia punya pemantauan tu tak se-strict kalau yang kategori supplement macam yang ni. Yang ni dia ada hologram KKM semua kan. So yang ni dia lebih strict. So yang ni lebih dipercayai lah bagi saya. Okay, ni lebih dipercayai yang dalam bentuk-bentuk pil yang ada hologram KKM, ada ml number. So kalau siapa yang nak ambil orang kata suplemen, better cari yang ada hologram KKM lah, yang tu lebih diyakini lah. Okay, sebagai pharmacist lah, mesti Arif pun biasa dengar pasal tongkat Ali kan. Oh ya, ya. Tongkat Ali ni panggilan tradisional kita kan. Sebenarnya dia pun ada nama saintifik dia. Sebenarnya apa kehebatan tongkat Ali kepada lelaki sebenarnya? Kepada lelaki so tongkat Ali, of course, dia memang ada studies ni menunjukkan ada satu grup ni dia ambil tongkat Ali, and after 12 weeks memang dia ada nampak peningkatan ni testosterone level lah. So apa kepentingan testosterone pada lelaki lah, sebab tongkat Ali boleh tolong boost you punya testosterone. So kepentingan selain daripada untuk you punya performance, of course dia untuk regulate you punya mood. Okay, untuk mood, and then bagi you motivation. Macam testosterone ni something like, untuk lelaki ni something yang untuk dia hormon kan. Dia hormon. Untuk kalau tak ada testosterone tu, you jadi lembek. Jadi lembek. You macam you nak conquer the world pun tak ada semangat. Testosterone penting lah. Tak boleh jadi king lah. Tak boleh jadi king. Even perempuan pun kena ada testosterone. Tapi small amount lah. Small amount. Kalau lah seorang lelaki tu dia dah perbaiki dia punya kualiti tidur, dia dah uruskan stres dia dengan konsisten, berapa cepat sebenarnya perubahan yang dia boleh lihat pada tenaga, mood dan prestasi dia? Okay, bagi saya actually tak perlu lama sangat pun. Kalau you boleh maintain disiplin, you jaga makan, you bersenam, you manage your stress, you dapat kata tidur berkualiti, daripada segi mood and energy, bagi saya dalam at least dalam 2 minggu you boleh nampak perubahan lah. Boleh nampak perubahan. Kalau in terms of performance, maybe 4 weeks, 6 weeks you boleh dah nampak perubahan lah. Tapi benda ni dia depend on that individual also lah. Sebab dia depends you punya stress teruk mana, kan, you punya masalah sleep you teruk mana. Sebab tu kalau boleh, kalau siapa yang dah start alami masalah-masalah ni, kena cepat
dapatkan bantuan lah, sebab kita tak mau benda ni berpanjangan. Bila lagi dia berpanjangan, lagi susah dia nak recover balik. Tapi untuk lelaki, contoh je ambil New Prep ERX, dia anggap sebagai benda ni, yelah, nama bagi suplemen kan, Yeah. sebagai booster untuk Booster, dia yes. lebih jadi tahap testosteron yang lagi baik. Yeah. It's okay for untuk consume lah kan. Yes, sangat okey. Okay, tapi makan ikut arahan lah. Kira Memang ada level lah. Sebab Tongkat Ali pun dia ada dos dia yang recommended juga. Kalau tak silap saya dalam 200 to 400 mg lah. Macam yang ni tak silap saya betul 200 mg. Okay. So yang ni 200 ini is within the correct dose lah untuk you consume Tongkat Ali daily and safely. Okay, macam tadi kan kita cakap blue pill ni solusi sementara. Yes. Macam New Prep ERX Tongkat Ali ni, macam mana dia bertindak sebab sebagai suplemen kan? Is it perlu mengambil secara continuous ke ataupun macam mana untuk keberkesanan Okay. ni? So basically semua suplemen you nak ambil untuk apa pun masalah pun, memang dia kena ambil long term lah. Dia bukan ubat. Ubat kita makan, kita okey sekejap, esok tak makan dia jadi balik kan. Tapi suplemen ni is something yang you kena take continuously and consistently. You kena ambil every day lah. Sebab dia macam makanan, makin lama you makan sihat, makin sihatlah badan you. Sama juga macam suplemen. Makin lama you makan, makin sihatlah badan you. Tapi at the same time, ni saya nak emphasize lah, of course kena jaga pemakanan, also exercise lah. Okay, so even kalau kita nak tengok berapa lama dia punya efek, dia akan berkesan, kita tengok balik pada studies lah. Kalau studies tu menunjukkan after 12 weeks dah boleh nampak peningkatan testosterone level. Itu dia penjelasan panjang lebar. Panjang kita bawa hari ni. Tak apa. Alang-alang kita dah import dia daripada Sungai Petani. Import Kita jauh, tanya. kita sembang lama sikit tak apalah, import jauh Kita sembang, kita tanya semua. Okey, terima kasih Arif sebab sudi menjadi guest terhormat kita sama. dalam Gentle Cakap Krisis Kaum Adam. Hari ni kita banyak tahu pasal tidur, stres dan masalah dalam yang tersembunyi lah, yang terselindung. Akhir sekali saya nak cakap, saya ulas balik lah apa yang kita dah discuss tadi. Perkara yang paling penting untuk lelaki menjaga tahap testosteron ataupun mengelak daripada berdepan masalah dalam rumah tangga untuk prestasi kelelakian ni. First, tidur yang cukup, manage your stress well. Macam mana nak buat dua ni? You kena selalu senam, makan kena jaga. And then Jangan merokok, jangan vape. Yes, and then seek for help lah. Seek for help. Jangan simpan seorang-seorang. Jangan lelaki simpan. suka pendam. Setengah lelaki ni tak apa lah. Tak apa. Tak apa ke, okey lagi. Habis. Morning wood pun tak ada dah. Betul. Kita seek for help lah, sebab bantuan ni banyak. So salah satu bantuan untuk you boost you punya testosterone level, New Prep ERX. Supplement. Yes. Terima kasih kerana menonton diskusi kita sampai habis hingga ke saat ini. Thank you so much. Teruskan untuk support maskulin. Boleh follow juga Encik Arif. Ya, boleh follow. Encik, tiba-tiba Encik. Boleh follow juga Arif di TikTok. TikTok Pharmacist Arif. Ya, Pharmacist Arif. Di situ dia banyaklah tips-tips. Banyak tips kesihatan lah. Banyak. Dan jangan lupa juga subscribe platform maskulin. Kita ada YouTube, Facebook, TikTok, semua segala macam social media lah. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.